Saya dengar ramai orang baca surah Al-Falaq dengan cara yang salah. Orang baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq dan seterusnya sampai ke akhir. Salah baca macam itu tuan-puan, sebab dekat situ ada satu komponen sifat huruf iaitu qalqalah yang kita tidak penuhi. Bila kita cerita tentang qalqalah ini ada 5 huruf yang terlibat, huruf ba, jim, dal, qaf dan juga ta. Masa kita sekolah dulu kita diingatkan dengan baju daqata. Betul tak? Okey, baik, apabila huruf-huruf tersebut menerima tanda mati, kita perlu lantunkan dia. Sifat qalqalah tu kita perlu hadirkan. Analogi daripada guru saya, dia kata apa? Seolah kita ambil bola basketball tu, kita lantunkan atas lantai, dia akan naik balik ke atas. Jadi kita baca sebagai Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ingat, hukum baca Al-Quran dengan bertajwid, hukumnya adalah fardu ain. Jadi kena baca dengan bertajwid. Anda belajar sore ini, kalau komen subhanallah dan follow saya.